Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome to my YouTube channel. Aku rasa ini baru first time lah aku try nak buat apa ni, kita kata YouTube channel motovlog. Okay, first of all, aku bukan baru lah, dah dekat sebulan aku angkat motor ni, MT-07. Motor ni actually motor second je lah nak dapat motor MT-07. Dan dulu nak dapat MT-07 baru memang tak ada lah sekarang kat market. Aku tak tahu kenapa Honda Yamaha tak nak ambil, tak masuk MT-07 yang version 3 dengan 4 dekat Malaysia. Aku tahu maybe market tak apa nak cantik kot, tapi it's okay. Design MT-07 ni pun version 2 ni masih, dia kata masih boleh terima lagi lah, masih cantik lagi. Dan motor ni pun tahun 2025, tahun 2022. Dah 3 tahun, lebih kurang 3 tahun lah motor ni. Dan masih okey lagi. Mileage pun aku ambil berendah, bukan maybe lah, owner lama memang tak bawa sangat pun. Bismillah. Bagi aku upgrade, bukan upgrade lah. Before this aku just bawa R15 dan terus jump pada MT-07, which is CC dia kuat, tinggi jugalah upgrade tu. So far handling dia okey lah, aku still boleh masuk, still under control. But aku tak pernah lah bawa selaju, aku rasa top speed yang aku pernah bawa pun 15, 16 lah. Wow. Signal bang, signal. Mungkin aku tak pernah bawa selaju tu, so 15, 16 tu pun bagi aku agak laju jugalah. Lagipun motor ni menegak, so dia punya nak bawa laju bagi aku tu susah sikit lah aku, sebab angin tiup kan kuat. Sebelum ni, selama ni aku bawa R15 je. R15 pernah pergi 14. Aku tahu dia meter GPS ke, sampai ke tak dia meter GPS 14, aku tak sure lah. Tapi meter R15 sampai lah 14, 15 aku pernah bawa. Standard je lah. Aku tak suka sangat nak kacau dia punya enjin, sebab aku pernah sebelum ni main dengan blok, tukar blok besar sikit, sampai motor aku pun tak tahan lama. So aku dah serik lah, aku tak nak main blok ni. Kalau nak upgrade, nak bagi laju, kau upgrade je lah motor besar, instead of kau main kacau blok, kacau head. Bila kacau head, kacau blok, mula lah. Nak maintain pun agak susah lah. Dia kenapa aku susah sikit, dia dah jadi manja sikit, so aku malas nak kacau. So better kalau kau nak laju, kau upgrade je lah motor. Kalau tak boleh nak upgrade 700cc ke atas, kau upgrade 250 pun dah okey dah. Aku rasa 250 pun dah boleh pergi 18 standard. Aku rasa standard boleh 18 lah. Tengok pada motor lah. R25 aku rasa boleh pergi, ZX25R pun boleh, CBR pun boleh. So daripada kau habiskan duit modified sana, modified sini, kacau blok, tambah-tambah lagi motor moped lah. Kau kacau sana sini, aku rasa lebih daripada beli motor
R25, CBR 250, ZX tu aku tak sure. Aku actually tak tahu sangat lah pasal motor. Aku pun tak nak buat kepala tahu. Tapi motor ni memang sedap lah. Cuma kena ada sikit adalah sikit kena, aku rasa kena tayar dia. Aku rasa dia punya fork ni bila aku corner adalah sikit goyang-goyang. Aku tak tahu kenapa. Maybe korang boleh suggest lah apa aku perlu buat dengan fork dia ataupun tayar. Aku tak tahu lah sama ada fork ke tayar. Maybe kena service fork lah. Oops. Sini dulu. Aku tak tahu, tapi bila aku bawa time cornering tu macam tak berapa nak yakin sangat. Oh, wah, salah ambil jalan. Tak apa. Aku kena fokus sekejap. Tak boleh bercakap. Okey, dah lepas dah. Motor ni, mana tadi aku nak cakap dia? Pasal apa dia? Aku lupa dah. Oh, dia punya fork dia memang ada sikit lah. Aku tahu sama ada fork atau tayar. So maybe aku kena service dulu fork dia. Atau lebih senang aku minta komen test dulu lah motor ni apa yang masalah dia. Sebab aku tak tahu. Dan tayar belakang aku dapat pun dah dekat 60% lah. So aku memang kena tukar lah. Itu pun modal tinggi juga. Bagi aku tengok aku tahu semalam ada aku pergi auto show dekat Mat Sedang, Timson. Aku tak tahu macam mana sebut, Timson ke Timsun ke. Harga dia lebih kurang macam Michelin Pilot 6. Aku tahu aku nak tukar Michelin atau Timson. So memang kena tukar lah. Tunggulah sikit, dalam sebulan dua lagi lah. Sekarang just bawa slow-slow. Tambah-tambah lagi time hujan ni, slow sikit lah. Aku tak berani nak laju. Oh, kena clearkan sikit lens aku. Time hujan ni biasa lah. Nak rajin clearkan lens. Tak kelabu. Satu lagi sebab selama ni aku bawa R5, R15, R15. So dia punya riding position tu memang beza lah. Aku macam rasa nak turunkan sikit dia punya handle ni. Mungkin akan tukar lah yang clip on punya ke depan sikit, maybe macam ni lah ke depan. Sebab ini menegak sangat. Aku nak bawa laju pun nak tunduk rasa macam pelik. So aku tak tahu mana nak cari. Maybe Shopee kot. Shopee apa je tak ada. Semua benda ada boy. Apa lagi nak cerita pasal motor ni? So far penggunaan minyak dia macam okey lah bagi aku. Tapi of course lah R15 dengan MT-07 penggunaan minyak ni memang adalah naik sikit. Kalau R15 tu dalam pergi balik Port Klang tu pergi balik Port Klang ke Damansara, Kota Damansara tu dalam RM17 lah 3 hari. Untuk 3 hari perjalanan RM13, RM17 sorry. Tapi kalau MT ni aku rasa dalam RM17 tu 2 hari. Sepanjang aku bawa ni memang itulah, kalau dah sedap, dah laju, memang adalah benda yang kena di-sacrifice kan. Oh, cakap pasal R15, aku masih bawa lagi. Aku masih bawa untuk pergi kerja lagi. Ini motor ni pun yelah, aku bagi biasa. Kalau ya kita dah beli kan, bawa lah. Tapi aku bawa bukan hari-hari lah. Aku buat selang-seli. Hari ni aku bawa MT, esok bawa R15. Selang-seli. Kalau tak nanti merajuk seorang tu buat hal habis. Makan modal.
Oh, cakap pasal tadi handlebar. Handlebar ni memang buat lebar sikit. So aku nak tukar, memang aku nak tukar jugalah. Tengok bajet macam mana lah. Aku nak tukar juga pakai yang clip on, bagi dia kurang sikit lebar. So senang lah nak ciluk. Sebab kau tahulah, aku memang hari-hari jalan kerja, pergi balik kerja memang macam ni. Nak kena menciluk kiri kanan. Tambah-tambah lagi kat Pukrang memang banyak betul lori dekat-dekat tak tu. So at least kalau handle tak lebar, boleh lah ada keyakinan untuk aku menciluk tu lebih tinggi lah. So far memang aku takkan ciluk lah. Tak yakin tu tak lepas nanti. Oh, oi, aku dah panas lah. Tadi hujan. Oh, hari ni mujur. Kalau tak, macam semut kereta kat sini. Tak berani aku nak menciluk. Maybe sebab masih bercuti kot, so tak ramai orang. Wow, sudah merah. Memang berkicap lah sini. Aku rasa sempat kot aku buka baju hujan ni. Air panas. Buka dulu. Mak ai, kicap ai. Balik jangan lupa jemur kang bau hapak. Ui, kena buka sikit visor. Mak ai panas. Macam inilah rider. Time hujan basah, time panas pun basah. Okay, time to go. Hey. Oh, sebab ada polis ni memang kena ikut time traffic light dia. Nak tukar seluar pun, aku rasa macam takut tak sempat dah. Oh, semalam aku pergi auto show dekat Maib tu. Wah, R15 lah. Apa tu R6 tu? R6 lah. Apa tu R9 tu? Wah, memang menggoda betul. Tapi kalau dia masuk Malaysia pun memang aku tak mampu nak beli. Aku rasa memang tak mampu lah aku nak beli. Mampu tengok je lah. Tapi aku time tu memang habis masa dekat situ menatap R9. Okay, mungkin satu hari nanti rezeki ada, bolehlah beli. Tapi sekarang MT-07 ni pun dah kira bersyukur lah ada. Tapi tu lah, kalau dia beri pilihan aku daripada MT-07 dengan R7, aku prefer R7 lagi. Tapi Malaysia pun tak masuk. Ada yang Recon ke CBU. Mak aku tengok situ dekat, masa aku tengok dekat TikTok tu 70,000 kot. Macam mahal betul. Mahal dari ZX6R kot. Itu cakap baik beli kan, daripada kau beli R7 rosak apa nanti, accident, fairing pecah, dah susah nak cari spare part. Kalau ZX6R tu aku rasa accident pun kau hantar balik dekat Gurun Gerah tu, banyak dia punya spare part. Senang dapat, murah-murah. This kau tak payah pening kepala lah. After sale service ada. Itulah kenapa aku tak tahu kenapa. Itulah kenapa Hong Leong, Yamaha Hong Leong ni tak nak kau masuk R7, R9. Kau masuk lah. Kau tengok lah, ramai kot masa beli apa tu, masa beli ZX6R tu, ZX25R tu,
Ramai je yang beli. Market tu ada tapi mungkin diorang rasa Superbike ni tak ramai orang beli. Memang tak ramai lah kalau semua CBU berapa, semua atas 100 kot, 100,000 semua. Siapa nak beli? Tapi kalau ada CKD, rasa ramai je beli. Aku pun maybe one of pembeli yang akan belilah kalau aku mampu. Tapi sekarang tak mampu lagi. Harap-harap nanti mampulah untuk beli. Ayah, orang tu tengok aku bercakap seorang-seorang ke apa? Oh, satu lagi kalau naik motor ni kan, aku rasa korang naik motor lama-lama ni kan, bukanlah aku, sebab aku pun kadang lupa juga. Time korang teringat tu, sama-sama lah kita berzikir ke, at least mati kita tu at least dalam keadaan yang baik lah, walaupun kita tengah bawa motor. Aku rasa sampai di sini sajalah aku punya bebel ni. Aku sini tak tahu pun apa aku cakap lah, betul je. Maybe this will be my first motor vlog aku yang aku rasa official lah. Okay guys, Assalamualaikum.